Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hari terakhir bulan Ramadan. Hai, tak sampai 5 minit. Ceplos masuk dah. Aduh, hai. Apa khabar semua? Sihat eh? Alhamdulillah saya sihat. So saja je saya buat live petang-petang tuan-tuan. Sembang-sembang. Tak ada apa nak buat ni. Ceplos cari duit raya. Laju pula masalahnya kan. Aduh. Tuan-tuan, raya di mana hari ni, tahun ni? Raya di mana? Siapa nak kena balon ni? Tak adalah. Saya bosan tang-tang ni. Rendang semua dah masak dah. Jadi tak ada apa nak buat. Jadi sembang-sembang lah kita kan. Saya tahu ni raya di ni ada raya di Kemaman, tak balik lagi daripada Zain. Saya di Tanjung Bungah tahun ni. Saya bawa orang tua beraya di Tanjung Bungah. Selamat Raya Azuz Mira. Balun Ramadan, Fatihah. Ada yang datang daripada Penang ke? Komenlah pasal statement PMX terkini. Mr. Zack. Apa komen terkini tu yang mana? Tanjung Bungah Penang ke? Ya, betul. Saya di Tanjung Bungah di Penang. Tak, bukan orang Penang pun. Cuma ini tahun ketiga mak saya menjalani kemoterapi, kena kanser darah. Jadi saya tengok 2 tahun sebelum ni situation tu agak stres lah untuk dia kan. Sebab raya ni dia tak boleh jumpa orang pun tak boleh jumpa dia. So saya pun fikir-fikir, kalau duduk dekat kampung, kalau orang nak datang susah juga nak tak bagi masuk kan. Jadi mak saya ni pun memang nak jumpa orang. So saya pun plan bawa somewhere bercuti. Jadi dia boleh rehat, dia boleh tenangkan. So ini siapa yang terlibat ataupun ada keluarga yang kena kanser akan fahamlah situasi ni. Selamat petang untuk Nan Ceplos. Awal masuk Nan Ceplos. Hari ni last Ceplos nak kutip komen untuk buat duit zakat raya. Takkanlah bayar duit zakat guna duit Ceplos ni. Aduh. Kandak loji. Apa ni kedai ni kandak buka ke? Nasi kandar malam ni. Buka Saya memang plan nak mencari nasi kandar ni. So itulah cerita dia. Membawa saya ke Penang dalam beberapa lokasi. Saya suka datang ke Penang ni. So saya bincang-bincang dengan mak saya. Dia pun okey Penang. Saya bawa lah dia ke Penang. So kami duduk di Tanjung Bungah. Berapa hari tu di Penang? Saya sampai hari Ahad, insya-Allah. Sampai hari Ahad. Cuma view dia memang cantik lah tuan-tuan. View dia memang cantik lah. Cuma untuk Ceplos ni kalau saya boleh kongsikan kan, kat belakang sini pantai ni. Cantik lah tuan-tuan. Tapi cuma untuk Ceplos tak cukup lah duit komisen Bantai Raf, Bantai aku nak datang sini tak cukup lah. Cantik view dia tuan-tuan. Saya tak salah tempat lah. Masa bawa sini ni, benda pertama yang mak saya layan ni laut lah kan, view laut. Memang cantik lah, alhamdulillah. Kau cakap Ceplos PKR, PAS tak ada upah Ceplos ke? PAS tak ada. PAS perkataan Ceplos ni rujuk untuk budak-budak tentera-tentera cyber yang dibayar PKR.
So masa di PAS ni kita tak guna ceplos. Ceplos ni khusus untuk PKR. Kepala-kepala dia boleh tahulah kan, di media-media sosial, di TikTok yang tiba-tiba muncul selepas Anwar jadi Perdana Menteri. Itu faham-faham lah tu. Lebih tepat lagi, ceplos-ceplos ni wujud selepas beberapa negeri mengugut untuk boikot PKR selepas pemilihan. Antaranya Perak, Melaka, Johor, ini antaranya lah, Sabah. Itu yang saya dedahkan di sebelah pagi tadi. Even daripada semenjak semalam kot saya rasa. Saya up satu gambar kan. 14,000 ayam yang disumbangkan oleh majlis. Ada kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook saya. Okey. Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. NAKOL. Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. So, Perdana Menteri dengan kerjasama NAKOL ni tadi, pengerusi NAKOL ni dia jugalah. Anwar berbincang dengan Anwar, lulus 14,000 ayam percuma kepada Permatang Pauh. Dan saya tanya, parlimen lain tak dapat ke? Sebab nama pun kalau kita tengok dekat situ, Majlis Tindakan Sara Hidup. Kan? So, bila Perak boikot, jadi Tambun menjadi tempat hitam. Hasil siasatan gerak kerja PKR menunjukkan Tambun menjadi kawasan hitam untuk Anwar. So, Anwar akan pergi ke Pematang Pauh. Arahan diberikan, saya rasa semenjak daripada akhir tahun lepas, untuk gerak kerja dilakukan di Permatang Pauh, untuk Anwar akan bertanding di Permatang Pauh. Jadi, itulah yang saya katakan, dulu kita menentang, kita bercakap soal tata kelola, kita bercakap soal duit rakyat perlu digunakan sebaik yang mungkin untuk untuk rakyat secara umumnya. Jadi macam mana boleh berlaku? Anwar bincang dengan Anwar, secara kebetulan dia berikan kepada Pematang Pauh, kalau bukan jatuh sebagai satu move politik. Don't talk about uncertainty. Hidup ni memang penuh dengan ketidaktentuan. Kau pun tak boleh jamin kau hidup ke tidak selepas ni. Ini kan pula soal politik. Tata pergi laut. So sambil-sambil siapa-siapa yang di Penang ni tuan-tuan, mana nak cari lemang daun lerik di Penang, ada ke? Semalam saya sempat pusing lah cari pasembok. Ni petang ni saya nak cari juga lagi pasembok. Cuma untuk malam ni saya nak pusing cari nasi kandar, dan nak pusing juga untuk cari lemang kalau ada. Banyak ceplos, move on je lah, tak habis-habis meroyan. Untuk ceplos, selamat maju jaya untuk gunakan modal meroyan tu sampai PRU 16. Sebab apa tuan-tuan? Chaurasta, boleh try. Sebab apa dia begini? Dalam kita tengok saban minggu, YB Raf buat podcast. Sekarang ni fokus kepada mafia corporate kan, mafia corporate yang didedahkan setiap minggu. So sebelum tu pelbagai isu ketirisan yang didedahkan. Cuma kalau kita senaraikan 1 sampai 10 topik-topik yang kami kemukakan, ceplos-ceplos ni dia balas satu je tuan-tuan. Dia cuma balas meroyan, setong. Meroyan, sotong. Itu je modal dia. So, kalaulah begini gaya dia,
Mimpilah PKR nak menang PRU16. Mimpilah. Sebab di tahun 2026 ni, dengan AI-nya, dengan segala macam teknologi, easily rakyat Malaysia ni dia boleh search, dia boleh Google, dia boleh tanya AI pun dengan apa yang disampaikan oleh YB Raf, yang disampaikan oleh Suwadi, yang boleh disampaikan oleh saya. Macam saya ni kejap naik, kejap timbul, kejap tenggelam, sebab saya ada komitmen lain. Tapi insyaAllah memandangkan PRU dijangka akan berlangsung pada tahun ini. Jadi selepas raya ni, habis je bulan puasa ni, hari ni last lah selepas masuk je musim raya nanti, saya akan buat live dengan lebih kerap. Sebab mission kita satu je tuan-tuan. Dulu kita sokong PKR ini kerana prinsip, kerana perjuangan. Tapi bila prinsip dan perjuangan itu telah dicabul satu demi satu, jadi saya kira orang sebegini, kelompok sebegini tak layak lagi untuk diberikan amanah mentadbir negara. Jadi itu kita akan sembang selepas musim raya nanti tuan-tuan. Boleh insya-Allah. Jadi untuk ceplos-ceplos, walaupun kata orang tak berapa banyak collect commission daripada saya punya live bulan puasa ni, nantikan musim raya nanti, selepas musim raya nanti nantikan. Jadi kalau nak buat collection, commission nak claim tu banyak sikit lah kan. YB Raf ada, boleh komen kat dalam tu. Cuma YB Raf ni dia buat YouTube, dia tak buat live. Macam tu juga dengan Iswadi, dia rakam dulu, dia masukkan. Jadi antara beberapa nama, jadi antara yang lain saya buat live. Saya memang jenis tak blog. Saya memang tak blog. Saya biarkan je. Melainkan ada yang buat promote iklan-iklan lucah, itu kita blog lah. Berlaku tuan-tuan dekat Facebook. Kita tengok yang 2-3 nama. Kalau saya sebut ni tuan-tuan tahulah. 2-3 nama yang duk galak sangat up pasal Madani ni, sebelum kerajaan, sebelum Anwar jadi Perdana Menteri, dia ni dikatakan atas pagar lah, tak memihak mana-mana. Tapi lepas dapat jawatan, bergaji bulanan, laju. Laju dia backup. Tapi itu tak ada masalah lah. Itu kata orang memang tugas dia di bahagian media untuk promote dan untuk up apa juga yang berlaku ataupun apa juga yang disebutkan oleh Anwar Ibrahim. Cuma isu dia kat sini, dia ni kaki blok. Orang yang komen bercanggah dengan apa yang disampaikan dekat atas tu, orang bantai dia blok orang ni, dia remove komen tu. Saya pun baru tahu kan. Saya pun baru tahu benda tu. Adalah orang DM saya sebab saya kritik dia tentang double standard yang berlaku dalam kes Zamri Vinod dan juga Arun. Saya komen tentang isu Gari kan. Jadi adalah orang komen dekat dia punya status ni dekat Facebook ni. Jadi orang bantai dia balik. So orang admin ni dia block, dia remove komen-komen ni. So saya terkejut lah sebab sebelum ni yang buat benda-benda tu adalah geng-geng PAS je. Yang kata orang bahasa TikTok ni, dia tendang, dia hantar sampai ke bulan. Itu geng-geng PAS je dulu. Geng-geng walaun, geng-geng lebay. Dia tengah buat live, orang bantai dia dalam live, dia tendang, dia tendang terus sampai ke bulan. Itu bahasa TikTok. So penyakit tu berjangkit. Penyakit tu telah berjangkit kepada kumpulan-kumpulan media yang menyokong Anwar Ibrahim. So benda ni menyedihkan lah. Benda tu menyedihkan sebab pada saya, kalau betul kau menyampaikan fakta, kau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat dan masyarakat memberikan satu pandangan yang berbeza dengan penyampaian kau,
Kan? Apa masalah dia? Biar je lah. Kan? Biar je lah. Biarlah pembaca-pembaca menilai. Bukannya dia jadi one way direction sahaja. Cuma tuan-tuan, saya nak kongsikan. Saya nak kongsikan sikit lagi. Ada yang kata kan, dia kata, Rafizi ni merajuk. Termasuk dengan saya sekali lah, kami ni semua ni merajuk kan. Dia begini tuan-tuan. Kami pernah masuk pemilihan sebelum ni kan, dan kita pernah kalah. Saya pernah kalah. Dan bukan kekalahan yang menyebabkan punca kami bersuara ini. Tak. Ini saya pernah kongsikan dalam live saya sebelum ni. Pemilihan sebelum ini, penipuan yang berlaku, yang dilakukan itu, antara mangsa yang menjadi mangsa pada masa tersebut adalah Wabi Roziah. Tetapi pada masa itu, Wabi Roziah memilih untuk kata orang berdiam diri dan menerima penipuan itu. Dia berbeza dengan sekarang, tuan-tuan. Jadi ini saya nak bagi sedikit latar belakang untuk ceplos, pergi dapatkan fakta yang betul. Buat malu orang je. Baik, itu sikit je lah tentang apa yang saya nak kongsikan. Dan orang juga tanya kepada saya, dia kata, kenapa engkau suka sangat tag Anwar Ibrahim, suka sangat sikit-sikit up pasal Anwar Ibrahim, dan kau tag nama dia, di Facebook saya tag nama dia, di X pun saya tweet di X pun saya tag nama dia kan. Sebab dia ada kisah dia, tuan-tuan. Ini saya dedahkan secara eksklusif, saya dedahkan pada tuan-tuan yang bersama dengan saya pada petang ini. Di awal pentadbiran, tahun pertama, tahun kedua Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pada masa itu, saya sebahagian dalam tim Jecom. Dalam think tank Jecom, saya, Iswardi apa semua, saya tarik Iswardi. Kami duduk dekat dalam tu. 2 tahun pertama ini, 2 tahun pertama, tuan-tuan, Anwar Ibrahim ni dia sangat fragile. Jadi apa yang berlaku? Pembangkang pada masa itu, dia punya cyber trooper, dia hentam Anwar Ibrahim dekat media sosial ni, dia tag tak sudah Anwar Ibrahim. Jadi dalam 2 tahun, tahun pertama, tahun kedua, Anwar Ibrahim ni dia tak boleh duduk senang. Dia tak tenang, tuan-tuan. Dia jadi gelisah, dia jadi nak marah bila nama dia ni kerap sangat naik. Kerap sangat naik dekat media sosial, orang bantai dia. Jadi setiap kali orang bantai dia, antara benda pertama dia buat, dia akan call Jecom, dia akan bantai Jecom. Kan? Dia akan bantai Jecom, dia kata do something untuk ribat benda ni. Jadi pada masa itu, kamilah think tank dia. Untuk menghilangkan dia punya rasa gemuruh, dia rasa tension. Jadi Anwar Ibrahim ni 2 tahun dia tertekan disebabkan nama dia ni selalu disebut dalam media sosial. Antara yang benda paling besar yang berlaku, banyaklah kejadian-kejadian, tetapi antara benda yang paling besar yang ini saya dapat tugas direct daripada orang-orang besar pada masa itu, adalah untuk counter attack isu yang, kalau tuan-tuan ingat, yang dia pergi menunaikan umrah, yang dia kata dapat jemputan Arab Saudi, putera siapa nama dia, putera apa nama, tuan-tuan, putera Arab Saudi tu kan. So dia pergi sana, sebenarnya memang tak dapat apa-apa jemputan. Jadi bila pergi sana, putera Salman, yes. So bila pergi sana, kan, putera Salman ni dia tak nak jumpa lah. Dia tak nak jumpa. Tapi
semasa buat umrah tu diberikan layanan pemimpin negara lah. Itu memang SOP dia lah, kan. Jadi pergi sana ni tak tahu macam mana boleh kantoi. Pada masa tu tak silap saya, Papa Gomo apa semua gunakanlah modal ni. Bila dia tengok tidak ada pertemuan dengan putera Arab Saudi ni, jadi dia kata Anwar Ibrahim menipu sebab tak dapat jemputan, tapi dia kata dapat jemputan, kan. Dan sebenarnya itu betul. Sebenarnya itu betul. Memang tak ada. Memang tak ada jemputan rasmi tu memang tak ada. Tapi dia nak try luck, jadi dia pergi. Dia pergi, memang betul lah. Tak dapatlah appointment tu, kan. Jadi dia balik tu, dia touchdown saja KLIA. Benda pertama dia buat adalah dia call satu individu dalam JECOM ni. Dia bising lah. Dia bising, dia dah stres. Dia stres. Dan dia suruh kami counter dengan satu benda. Okey, dengan satu benda yang penting, divert isu. Pada masa tu, kan, bila saya dapat tahu yang memang jemputan tu tak ada pun sebenarnya. Jadi saya cakap, takkanlah kita nak kata ada, kan. Itu bukan style kita lah. Benda dah memang tak ada. Kalau kau cakap ada, dia jadi kelang kabut, kan. So, apa kita boleh buat adalah control damage tadi dengan divert dengan satu isu yang lain. So, dalam perbincangan itu, nak buat apa semua, apa naratif nak dibuat, apa semua. Jadi, kita pun tanyalah, kan. Saya, Iswadi, adalah beberapa yang lain. Kita pun tanyalah. Kenapa benda ni penting sangat? Sebab Anwar Ibrahim dah sampai Malaysia pun, kan. Kita biar je lah. Isu ni dimainkan. Bukan macam tak biasa pula isu yang dimainkan, kan. Jadi kalau setakat dia nak mainkan isu ni, lama-lama orang lupalah. So jawapan yang kita terima adalah Anwar Ibrahim dia sangat sensitif apabila nama dia disebut, nama dia di-tag dalam media sosial. Okey, dia ada satu keadaan yang kalau kita boleh gunakan pada masa itu, dia berada dalam keadaan yang sangat insecure, dia berada dalam situasi yang sangat fragile. So dikongsikan pada masa itu. Sebab itu, sikit-sikit pada masa itu JECOM ini ditekan. Ditekan untuk come up dengan satu naratif. Setiap kali ada isu-isu, nama dia disebut, nama dia dipetik. Benda ni, tuan-tuan, dia tak berlaku semasa dia jadi pembangkang. Masa dia jadi pembangkang, okey, bila nama dia disebut, dia suka. Kan? Saya tak tahu, sebab saya bukan orang pakar psikologi. Mungkin kawan-kawan yang ada background boleh kongsikan, boleh search nanti, kongsikan apa simptom yang melanda Anwar Ibrahim. So saya tak nak sentuh pasal benda tu, saya tak tahu. Tapi berlaku perubahan tu sangat drastik. Masa dia jadi pembangkang, kan, dia memang suka nama dia kena tag, nama dia kena sebut dekat media sosial, dia memang suka. Tapi selepas dia menjadi Perdana Menteri, dia tak suka, tuan-tuan. Dia tak suka dan dia tertekan. Ini disampaikan kepada kami orang yang penting. Orang penting. Saya tak payahlah sebut nama dia, kan. So dia jadi perkataan fragile tu saya yang sebut. Saya cakap, takkanlah dia insecure. Takkanlah dia rasa diri dia fragile sampai dia terganggu. Dia terganggu dengan hentaman-hentaman media sosial. Dan jawapan yang saya terima pada masa itu memang betul. Dia memang insecure dan memang dia fragile. Rupa-rupanya selepas bermula daripada tahun lepas, bila saudara YB Raf dedahkan macam-macam, jadi info-info yang 2 tahun yang sebelum itu dikongsikan balik kepada kami. Maknanya 2 tahun yang pertama tu,
sememangnya pada masa itu kerajaan Madani berada dalam keadaan yang sangat goyah. Okey, sebab dia tak yakin terutamanya blok Sarawak, blok Borneo ni akan menyokong dia. Sampailah dalam beberapa siri pertemuan Premier Sarawak membuat pengumuman secara terbuka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ni apabila pada masa itu dikatakan Anwar Ibrahim kerajaan Madani akan tumbang. Jadi Premier Sarawak lah yang mula-mula memecahkan kebuntuan dalam mesyuarat ahli parlimen ni, mesyuarat ahli parlimen kerajaan pada masa ni. Sarawak lah yang memecahkan kebuntuan, yang mengatakan bagaimanapun apa yang berlaku sekalipun, kami tetap akan sokong dan memberikan mandat kepada Anwar Ibrahim sampai habis penggal. So cerita ni saya baru tahu. So dia menjawablah persoalan saya semasa 2 tahun yang pertama dengan JECOM ni, kenapa dia sangat fragile, kenapa dia sangat insecure kan. Walaupun kita tengok dia dekat media sosial nampak macam dia steady je pada masa tu kan. So dia membawa kepada tahun-tahun ini yang nak menuju kepada PRU ini. Tuan-tuan tengok masa 2 tahun yang pertama, walaupun Anwar berada dalam keadaan fragile, dia cuak, okey, tapi dia tidak pernah melepaskan bahasa sastranya, dia tak pernah melampiaskan kemarahan dia kepada publik. Dia tak pernah, dia kontrol. Dia kontrol je. Tapi sebenarnya di belakang tabir dia sangat panik. Saya rasa tuan-tuan pada masa itu setiap minggu ni dekat 2-3 kali berjumpa untuk kita fikirkan naratif-naratif yang penting untuk membolehkan biar naratif kita ke depan, bukan naratif pembangkang. Maksudnya politik is all about naratif lah kan. So macam mana kita nak buat satu naratif supaya media, supaya masyarakat akan follow naratif kita, instead of kita jadi defensif kan. Jadi itu tugas kita orang dulu. Jadi apabila berlakunya kata orang berlakunya dia nak menyingkirkan Prof Agus itu dengan cara yang keji, okey, daripada situ berlaku rombakan besar-besaran dalam JECOM, menjadi tempat berhimpunnya kelompok-kelompok tertentu dalam PKR. Jadi kita Iswadi ni apa semua kena buang lah, sebab kita masa tu tim Prof Agus. So tuan-tuan boleh tengok macam mana begitu tak functionnya JECOM ni dalam mencipta naratif, dan dia menjadi sangat defensif, yang mana defensif pun dia tak boleh nak defense dah. Kan? Isu kena bantai, dia lebih rela. Tumbuklah, aku pun dah tak boleh buat apa dah. Kan? Dan dia menjadi lebih ketara. Dia menjadi lebih ketara apabila YB Rafizi meletakkan jawatan dan mula mengkritik dasar-dasar kerajaan satu demi satu. Ini tuan-tuan kena buat pemerhatian. Kena rajin tengok ucapan-ucapan Anwar 2 tahun pertama, masuk tahun ketiga dan menjelang ke PRU ni. Tak pernah tuan-tuan tengok dia marah-marah, dia mengamuk-ngamuk dekat dalam atas pentas kan, masa dia kata merengek-rengek, nyet. Benda ni bukan kata orang kita je perasan. Tengok pula apa yang disebut oleh Syahrir dengan KJ kan. Ada dalam satu demi episod ni Syahrir kata apa? Dia kata PMX dia tak boleh marah-marah sangat. Dia jangan melepaskan kemarahan dia, sebab dia orang akan nampak kelemahan satu persatu. Boleh tengok betul dalam siri Maharaja Bogil. Okey tuan-tuan. So sebab itu
Sebab itu, yang penjelasan saya panjang lebar ini, sebab saya nak menjawab kepada soalan-soalan ceplos di Facebook, terutamanya di Facebook yang dia duk kata, kenapa saya suka sangat tag Anwar Ibrahim? Sebab sebab itulah yang saya duk explain panjang ni kan. Anwar Ibrahim sebenarnya berada dalam keadaan sangat fragile, yang benda ni jadi disebabkan dia tak boleh terima tekanan. Dia tak boleh, walaupun orang kata nampak dia okey je, oh tak, sebenarnya dia tak begitu. Sebab dia bila dah kantoi satu demi satu, jadi benda dah hilang kawalan, dia dah tak boleh kontrol, banyak benda dia tak boleh kontrol. Dia nak mengharapkan siapa? Tuan-tuan tengok, dia nak mengharapkan siapa? Dalam Jcom tak boleh diharapkan. Dia mengharapkan ceplos. Skrip yang disampaikan oleh ceplos ni pun kami tahu. Iswardi pun tahu. Siapa yang bagi skrip ni? Kita tahu. Tapi itu nantilah. Kita dedahkan nanti. Jadi bila itu berlaku, tuan-tuan, naratif demi naratif yang berlaku di media sosial sekarang ini, bukan lagi Madani yang menjadi juara naratif. Tak, bukan. Kita lihat macam mana, okey, tanpa dinafikan, pembangkang memang begitulah, dia takutnya. Dia akan berada di takut itu. Tetapi tanpa pembangkang pun, naratif-naratif yang dimainkan meninggalkan jauh ke belakang PKR ini. Dia sebab itu PKR dalam keadaan yang sangat fragile, terutamanya Anwar Ibrahim, dan 2 tahun, tuan-tuan, 2 tahun dalam Jcom itu bukan satu tempoh masa yang lama, tetapi 2 tahun di bawah kepimpinan Prof. Agus dan 2 tahun, selepas 2 tahun di bawah kepimpinan kelompok-kelompok Jcom sekarang ini, jauh beza dia, tuan-tuan. Ikut Iswardi, semua benda dia tahu. Kalau dari sudut media, memang semua benda dia tahu. Sebab dalam tempoh 2 tahun ini, bukan setakat kami terlibat dalam mencipta naratif, kita juga terlibat untuk counter naratif yang dimainkan oleh pembangkang. Kita juga terlibat untuk create satu naratif yang mana mendahului naratif-naratif sedia ada untuk kita divert. Maknanya media itu adalah kami, adalah Iswardi sebahagian dia. Antara syarat yang saya letakkan untuk terlibat dalam think tank itu, saya mengatakan Iswardi kena ada. Kalau Iswardi tak ada, saya tak berminat untuk join. Jadi kepimpinan Jcom pada masa itu bersetuju Iswardi dibawa masuk. Jadi, tuan-tuan, sebab itu kita masak dengan naratif media ini. Macam tu juga dengan menteri-menteri yang sedia ada ni, kan? Menteri-menteri PKR yang sedia ada pun, naratif pada masa itu kita yang bagi. Cuma geng-geng dia tak reti macam mana nak buat. Pada masa itu tak wujud lagi ceplos-ceplos berbayar ni, tuan-tuan. Dia yang ada tu pun kita boleh katakan dia bukannya berpusat. Dia pilihan menteri tertentu, dia upah orang ni 1-2 untuk dia bayar, dia gunakan sebagai media dia, sebagai media dia. Itu kata orang bukannya lantikan berpusat PKR, bukan. Itu individu. Itu individu. So yang kita katakan ni, ceplos ni muncul sebab dia memang direka dan dicipta selepas Perak membuat ugutan untuk boykot PKR. Macam tu juga dengan Melaka, macam tu juga dengan Johor. Jadi itulah idea yang mana kalangan-kalangan berbayar ni daripada pusat, daripada PKR kepada ahli-ahli ni untuk memujuk balik dia orang.
sampai satu masa tuan-tuan, nantilah, ini bulat-bulat nak menuju pilihan raya ni, saya akan dedahkan satu persatu dokumen-dokumen yang saya terima melalui email, dan hard copy pun kita ada. Kita letak beberapa tempat. Jadi kalau katakan PDRM diarahkan untuk serbu pejabat saya pun tak ada masalah. Kita dah simpan beberapa tempat. Okey, saya akan dedahkan macam mana apa yang disebut sebagai penipuan-penipuan yang berlaku. So benda ni tuan-tuan, berbalik kepada soal perjuangan. Saya pernah sebut dalam satu masa, UMNO adalah sebuah parti bangsa Melayu. Dia akan kekal relevan selagi mana Melayu wujud. Okey? Macam tu juga mana-mana parti yang diwujudkan di atas dasar kaum tadi. PAS pun kita boleh katakan begitu. PAS dilihat sebagai parti yang sinonim dengan agama, kan? Dalam parti itu, Parti Islam se-Malaysia pun ada Islam, kan? Jadi selagi mana ada orang Islam dalam negara ini, maka dari sudut on papernya, maka dia akan kekal menjadi relevan. Baik. PKR sebuah parti keadilan. Maka kita meletakkan satu standard yang sangat tinggi. Prinsip keadilan itu tadi, kalaulah dilanggar, tidak berlaku lagi keadilan, berlaku kezaliman, berlaku tata kelola yang sangat-sangat mengecewakan. Jadi, orang-orang yang bersama menjadi pendukung parti keadilan ini, dia akan tarik handbrake at any cost. Dia tak kisah. Sebab apa tuan-tuan? Ini saya sebut. Semasa saya dengan Iswadi dalam think tank komunikasi dan media, kita tak pernah minta apa-apa bayaran. Kita tak pernah minta, dan tidak pernah pun mereka tanya ataupun keluarkan surat untuk tawarkan kita atas konsultasi yang kita berikan. Tak pernah. Sebab pada masa itu kita melihat bahawa perlunya media ini diurus tadbir dengan begitu, kata orang, begitu smooth. Jadi kerajaan boleh berjalan dengan lancar tanpa gangguan daripada media. Dan tuan-tuan, ada banyak lagi individu-individu lain yang menawarkan perkhidmatan yang sama sebagaimana kami. Sebab itu, alhamdulillah, kita bukanlah, kata orang, kelompok yang terjejas kalau sekiranya Anwar Ibrahim dan kepimpinan PKR yang lain menjunam. Sebab memang kita tak cari makan dengan kerajaan. Kita serve because of selama berpuluh tahun ini kita nak melihat bagaimana keadilan itu dilaksanakan dalam pentadbiran negara ini. Okey? Malangnya tahap catur-mencatur ini, tuan-tuan, kalau saya boleh sebut, bukan berlaku semata-mata dalam HPRM, berlaku juga dalam PDRM, berlaku juga dalam institusi lain dalam negara. So, pada kita, perangai catur-mencatur sebab takut jatuh, ini bukan lagi konsep yang betul dalam keadilan. Okey? Bukan konsep yang betul. Dia lebih kepada konsep whatever it takes, aku kena lakukan untuk aku kekal sebagai penguasa dalam negara. Sebab itu, tuan-tuan, kami insya-Allah, kalau setakat ceplos punya modal, ceplos punya skrip ni, kita tak luak pun. Kita tak terjejas pun. Sebab bukan sahaja kita dah masak dengan naratif murahan macam tu, kita tahu pun siapa yang menulis skrip-skrip untuk ceplos ni. Okay. So, dia ibaratnya kita bercakap tentang benda yang besar, tata kelola dan sebagainya. Tiba-tiba ceplos ni sekadar membaling kita dengan pasir-pasir pantai. So, dia
dia tak ada efek apa-apa tuan-tuan, insya-Allah. Dia tak ada apa-apa efek. Saya sebut sekali lagi, dia tak ada apa-apa efek pada kita, insya-Allah. So bolehlah try. Maknanya sebab itu pun salah satu punca pendapatan dia orang juga kan. Sebab itu saya tak pernah block dia orang ni. Aduh, hai. Saya nak sebut satu. Dia jadi tak lengkap lah kan. Dia jadi tak lengkap sebab saya terlibat dalam dalam sistem keadilan negara kan. Sebelum saya dipanggil oleh YB Raf dalam podcast yang pertama, saya didatangi sendiri oleh staf-staf mahkamah yang mengadu soal isu pelantikan hakim yang tertangguh pada masa itu dekat setahun lama dia. Pada masa itu saya tak tahu macam mana. Masa itu saya bergerak sendirian. Saya tak tahu macam mana saya nak salurkan. Tapi saya keep dapat info apa semua yang mana nama telah pun disubmit tetapi ditahan. Adanya percaturan sedang dijalankan. Sampailah satu masa saya rasa pada masa itu saya buat TikTok, saya buat live bercakap tentang blok kencing ni. And then pada masa tu YB Raf panggil. So bila YB Raf panggil dan kita pun bersembang banyak benda, dan masa tu sampailah kita jumpa dengan sistem kehakiman pada masa itu. Dan saya sebut pada YB Raf, saya cakap hasil daripada maklumat saya dapat dan juga pemerhatian yang saya tengok, catur-mencatur ni bukan semata-mata berlaku dalam pemilihan parti. Catur-mencatur ni juga berlaku dalam kehakiman pada masa itu. Dan pada masa itu saya request daripada YB Raf, benda ni perlu dibuat secara tersusun, kan? Gerak kerja perlu diatur, terutamanya daripada YB Parlimen, memberikan satu penegasan berhubung isu ini. Dan itulah hasil susunan dan perbincangan YB Raf apa semua sampai lahirnya Walk for Justice di Putrajaya itu. Jadi tuan-tuan, dia lebih besar. Dia lebih besar daripada kalah pemilihan. Dia lebih besar daripada blok kencing. Dia lebih besar daripada itu. Dia melibatkan satu tata kelola negara ini yang kalau kita boleh gambarkan, dia berada dalam satu situasi yang sangat-sangat membimbangkan. Okay? Kita tengok macam mana satu ulasan ada dibuat oleh seorang profesor dalam segmen ataupun rancangan BFM tak silap saya. Okay, boleh tengok macam mana keadaan bila skandal yang berlaku dalam negara, bermula daripada skandal Sabah, skandal Lombong Sabah, kemudian terpalit pula dengan mafia korporat. So dilihat, dikatakan di situ melibatkan orang-orang, individu-individu yang sama. Melibatkan individu-individu yang sama. So dia menjadi satu bebanan yang sangat besar untuk PKR terutamanya dan kerajaan khususnya untuk menangkis skandal demi skandal yang berlaku, yang kita lihat memang tidak ada apa-apa tindakan. Tidak ada apa-apa tindakan. Kita tengok macam mana pendedahan YB Raf dalam mafia korporat, kan? Tentang sebelum mafia korporat tu dia berkenaan dengan kontrak pengambilan pekerja Bangladesh. Yang itu 10 orang telah pun disaman, antaranya Suwardi, YB Raf pun disaman. Ada 10 defendant disaman. So saya mewakili Suwardi dalam kes tu, dan dokumen tu baru kita dapat, I think hari terakhir sebelum saya bercuti, hari Selasa tak silap.
Jadi daripada yang saya tengok tu, Iswadi ni orang yang ke-10, defendant yang ke-10. Kan? YB Raf diwakili oleh lawyer lain. Berkenaan dengan pendedahan Bloomberg pada masa itu. So, pendedahan demi pendedahan ini, tuan-tuan, dia melibatkan individu-individu orang yang sama, yang mana pendedahan ini akan merungkai penjawatan-penjawatan besar yang lain, melibatkan institusi-institusi negara yang lain, yang mana kalau kita boleh katakan dia bukan semata-mata corporate, tetapi percaturan-percaturan melibatkan institusi-institusi yang lain. Jadi tuan-tuan, bila kita, tapi benda ni akan mengambil masa, dia akan mengambil masa, tetapi saya percaya YB Raf akan dapat benda tu, dia akan dia ada jalan dia untuk didedahkan satu persatu, sampailah rumusan yang saya boleh katakan, okey, rumusan tu akulah yang buat. Pendedahan, intipati tu biarlah YB Raf yang buat. So saya cuma buat rumusan. So rumusan yang boleh kita katakan adalah kita perlu menyelamatkan bukan semata-mata sektor corporate yang terlibat dengan sistem keselamatan negara, tetapi kita perlu juga menyelamatkan institusi ini as a whole. Kalau dah institusi ini ada catur-mencatur, ini pun sama, itu pun sama, apa gila tuan-tuan? Apa gilanya tuan-tuan? Apa gilanya tuan-tuan? Jadi takkanlah kita yang tahu benda ni, kami nak tengok dan lihat, lepas tu siap nak bagi lagi peluang jadi Perdana Menteri untuk next term. Memang taklah tuan-tuan. Okey. Satu point yang mana ada 5 point dalam YB Raf punya podcast yang ke-39. Yang 40 saya tak ulas lagi tuan-tuan. Sebab saya back to back before cuti ni. Yang ke-39 saya ada keluarkan 5 point. Salah satu dia adalah berkenaan dengan apa yang disebut oleh YB Raf. Kenapa sistem keselamatan kita, sistem keselamatan kad pengenalan kita, pasport kita, diserahkan kepada satu syarikat, yang mana syarikat ini akan bertukar-tukar proksinya apabila berlaku pertukaran kerajaan. Kem Muhyiddin Yassin, maka proksi Muhyiddin Yassin. Sekarang ni masuk kem Anwar Ibrahim, maka kem Anwar Ibrahim yang berlengguk dekat situ. It's not a solution, tetapi satu persoalan legit yang dilontarkan oleh YB Raf. Okay? Betapa fragilenya kita apabila kita meletakkan sistem tentang kewarganegaraan kita, data-data penting ini diberikan kepada satu syarikat, yang mana syarikat ini akan bertukar-tukar proksinya. Ini yang disebut oleh YB Raf. Kalaupun tukar kerajaan sekalipun, kalau sistem itu tidak ditukar, dan tak ada guna tuan-tuan. Kita akan balik-balik ke sistem yang sama, kita akan kita akan pergi ke tempat yang sama balik. Berpusing-pusing itu juga, berpusing-pusing itu juga. Nampak tuan-tuan? Okay? So, ini yang disebutkan berkali-kali bahawa bilakah masanya untuk reformasi itu dijalankan? Kalau tak sekarang ni, bila? Takkanlah kita nak masuk masa term yang kedua selepas 5 tahun yang pertama ni kita persia-siakan. Kita persia-siakan 5 tahun yang pertama ini. Sedangkan kita ada masa yang cukup untuk kita lakukan perubahan. Antaranya tentang projek IC ni tadilah. Projek IC, projek pasport ni tadi. Peluang yang kita ada, sebab dia begini tuan-tuan, dia begini dia sama juga kalau saya boleh bagi contoh lah. Saya bagi contoh macam kami peguam.
kita ada peluang, contoh kes saman fitnah contoh dia. Okay. Kita ada satu tu je peluang untuk kita lakukan yang terbaik, yang mana kalau kau kalah, kalau kau tak buat baik-baik lah, kalau kau tak buat betul-betul, memang takkanlah klien ni akan repeat untuk kes yang kedua dia. Dia takkan mungkin. So kau cuma ada peluang itu sahaja, untuk kau mati-mati buat yang terbaik. Nampak tak? Sebab at the end of the day, klien akan tengok, aku menang dan lawyer aku buat yang terbaik. Ataupun, aku kalah tapi aku nampak depan mata macam mana lawyer aku buat kerja bermati-matian, cubaan sehabis yang baik. Nampak tuan-tuan? So, samalah yang berlaku dalam situasi kita. Kita ada 5 tahun, kita ada 4 tahun untuk buat perubahan, untuk kita laksanakan reformasi, tapi kita persia-siakan tempoh masa itu. So, kita memberikan dalihan dan alasan demi alasan kepada masyarakat untuk cover, untuk menutup kekecewaan, menutup kelemahan yang akibat daripada kegagalan melakukan reformasi tadi. Ini situasi yang berlaku. Jadi tuan-tuan, adakah betul apabila Madani mengatakan, kita tak dapat mandat, kita tak dapat, kita minoriti, kita kerajaan perpaduan, jadi kita tak boleh buat semua. Adakah betul, tuan-tuan? Jawapan saya, itu adalah satu jawapan dalihan yang bersifat retorik. Sebab sebarang pelaksanaan perubahan yang ingin dilakukan, pasukan ataupun menteri dan timbalan menteri daripada UMNO dalam kabinet menyokong penuh apa juga reform yang nak dijalankan. So, dekat mana yang kata orang kebimbangan UMNO tak akan sokong? Ini satu naratif, satu naratif politik yang dia mainkan untuk memberikan dalihan kenapa reformasi tidak dijalankan. Hakikatnya tuan-tuan, kenapa benda itu berlaku? Kerana sebelum kita melangkah, sebelum Anwar Ibrahim melangkah mengetuai kerajaan dan sebagainya, dia begitu sukar untuk menerima nasihat daripada R ini tadi, nasihat daripada YB Raf ni tadi, untuk jangan associatekan, jangan terlibat dengan kelompok-kelompok kongsi gelap, gangsterism ni. Jangan associatekan, sebab dia tak akan mungkin hitam itu, kopi itu dia bergabung dengan air putih. Dia sangat sukar, tuan-tuan. Air putih, air yang jernih ini, kau letakkan dengan air kopi yang hitam, dia akan jadi hitam. Dia akan jadi hitam. Dia tak akan mungkin. Sebab itu ada konsep yin and yang. Dia akan ada pemisah di antara putih dan hitam. Dia tak akan mungkin yang putih ini akan menguasai yang hitam. Dia sangat sukar, tuan-tuan. Dia sangat sukar. Sebab itu dilaporkan dalam media pun. Tengok macam mana skandal-skandal yang berlaku melibatkan individu-individu yang sama, yang dekat dengan Anwar Ibrahim. So dia sangat sukar, tuan-tuan. Dia sangat sukar. Sebab itu kita katakan apa yang berlaku menjurus ataupun menuju ke arah PRU 16 ini adalah satu keadaan yang begitu sukar untuk Anwar Ibrahim dan juga PKR, yang mana kalau sekiranya Raf tidak memisahkan diri dia daripada kelompok ini, maka dia juga akan terpalit. Dan soal prinsip ini, tuan-tuan,
soal prinsip ini dia sekali dah terpalit, untuk kita pulihkan dia bukan mengambil masa yang singkat, tuan-tuan. Okey. Baik, ada satu komen, dia kata daripada ZX, sembang naratif tanpa bukti. Sebab itu, semasa saya explain tadi, saya kata apa pada tuan-tuan? Tuan-tuan kena tengok 2 tahun Anwar Ibrahim memberi ucapan kepada publik dengan 2 tahun selepas itu, ataupun masuk tahun ketiga selepas itulah, berbeza. Berbeza. Tuan-tuan tengok, dia tak pernah mengamuk-mengamuk dekat publik, sama ada dekat pentas PKR ataupun tidak. Perubahan itu berlaku dengan sangat ketara. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dikatakan kita melontarkan naratif tanpa bukti, kan? Tanpa bukti, dikatakan tadi oleh Ceplos tadi. So kita kena tanya balik, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dengan Victor Chin? Bukankah aset-aset dia dibekukan? Apa siasatan sedang dijalankan? Kalau mafia korporat itu tidak berlaku dan sebagainya, dan pergilah baca statement daripada dia itu sendiri, kan? So dia mudah saja, tuan-tuan. Naratif, ini saya kongsikan. Naratif ini dia bersifat kadang-kadang kalau naratif yang ringan dia non-substantif. Tetapi, okey, kalau satu naratif dia mengandungi substantif yang syarat, yang berat, okey, kita tak boleh kata dia naratif. Okey, kita tak boleh lagi katakan dia sebagai satu naratif. Dia tak sesuai. Naratif ni dia ibarat macam macam gerila. Okey, dia serang, lepas tu dia lari. Itu naratif. Ini saya kongsikan macam mana media berkenaan dengan politik memainkan peranan. Kalaulah sesuatu perkara itu ataupun peperangan itu dia berlaku berhari-hari, so kita tak boleh kata serangan gerila, tak boleh. Kita dah katakan dia sebagai satu peperangan. Nampak tak? Dia dah jadi satu peperangan. Dia tak katakan satu naratif lagi. Samalah juga, okey, yang berlaku sekarang ni tentang mafia korporat. Sebelum masa mula-mula Bloomberg dedahkan, kemudian YB Raf sambut dan dedahkan satu persatu saban minggu, Ceplos mengatakan, oh ini naratif daripada Setong, naratif Setong yang kecewa dan sebagainya. Dia tak sesuai. Sebab berita-berita tempatan, okey, BFM dan sebagainya pun cover dan mengulas tentang benda tu. So dia bukan lagi naratif. Bila macam saya katakanlah, dia menjadi satu peperangan. Sebab dia mengandungi maklumat dan fakta yang sangat substantif dan sangat berat, yang mengambil masa yang lama untuk dihuraikan. Dan dalam tempoh masa itu, yang mungkin bertahun dan mungkin berbulan, kalau berjaya dihuraikan, dia akan membawa kepada satu conclusion, itu adalah satu skandal yang besar berjaya didedahkan selepas 1MDB. Okey, tuan-tuan? Sebab daripada mafia korporat inilah dia akan membawa kepada percaturan-percaturan perkara-perkara yang lain, yang kita akan nampak susun puzzle. Kalau puzzle kita main dekat lantai kan, ni tuan-tuan imagine macam kita tengok Iron Man tu kan, dia buat macam ni, zoom, dia tembak ke depan kan, dia tembak ke depan, benda tu akan disusun di dinding, kita akan nampak satu persatu. Kalau tuan-tuan suka tengok cerita, drama, movie, siasatan jenayah, so nampaklah tali tu kan, tali dengan pin tu, dia button, dia pin satu persatu. Okay, so bila benda ni nanti
Di hujungnya, dia buat macam tu, menjurus kepada orang-orang yang sama, menjurus kepada kelompok yang sama, maka kita katakan ini sebagai satu skandal. Satu skandal ini, dia bukan skandal seks lah. Yang ini belum lagi lah. Setakat yang saya nampak tak ada lagi terlibat dengan itu. Ini skandal keuangan, skandal pentadbiran, catur-mencatur, yang mana akhirnya dilakukan kerana memberi manfaat kepada kumpulan atau kelompok tertentu. Okey, yang saya sebut, kalau benda ini berjaya dilaksanakan dengan izin Tuhan, dia akan menjadi antara yang terbesar selepas 1MDB. Cuma 1MDB ini kita jangan salah faham. Dia menjadi besar sebab dia melibatkan negara-negara lain, melibatkan antarabangsa. US pun sampai, US pun buat siasatan walaupun dulu banyak yang tak bersetuju, tak percaya, tapi didedahkan dan dia melibatkan berbilion ringgit, kan. Okey, itu untuk 1MDB, a single company melibatkan rangkaian yang berbeza. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mula cari, tuan-tuan perlu cari, dan tuan-tuan wajib cari. Kalau tidak, kita tak ada beza dengan walaun dan kita tak ada beza dengan ceplos. Kalau tuan-tuan cari, okey, mafia corporate ini melibatkan projek-projek ataupun kontrak-kontrak kerajaan yang kalau tuan-tuan campur, jumlah dia berbilion, tuan-tuan. Berbilion. Itu baru 1MDB pula. Itu baru corporate mafia dan belum lagi kita stretch tali dia kepada pin yang lain, pin point yang lain. Berbilion. Sebab itu saya kata, bila saya sebut dia lebih besar daripada 1MDB, dia bukan kita nak berikan satu nama yang catchy untuk orang sokong kita, tak. Substantively, amount dan kes-kes rangkaian yang terlibat sememangnya lebih besar daripada 1MDB. Betul? Jadi, atas dasar itu kita merasakan yang kalau kita tak memilih jalan yang berbeza, semata-mata taksub kepada logo, ini saya bercakap pasal diri saya. Saya merasakan yang kenapa mesti aku pilih jalan begitu? Sebab daripada PH 1.0 semasa Tun Mahathir menjadi kerajaan, menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua, saya tak pernah minta kerja dengan kerajaan. Dan selepas kita kembali menjadi kerajaan pun, saya tak pernah minta kerja dengan kerajaan. So, tak ada satu apa-apa kontrak yang boleh mengaitkan saya dengan kerajaan. Jadi, yang tinggal lagi adalah prinsip. Kalau 1MDB kita lawan, kita tentang, kenapa untuk yang kali ini kita tak bersuara sedangkan penglibatan atau pembabitan benda itu jauh lebih besar daripada 1MDB. So, dia akan berbalik kepada satu saja, tuan-tuan. Prinsip. Okey. So, benda ini yang sebenarnya mana-mana ceplos, dia takkan mampu nak ribat sebab dia tak mampu nak proses. Dia tak mampu nak proses, tuan-tuan. Mereka hanya terima skrip dan memuntahkan balik sama ada secara bertulis ataupun secara live di media sosial. Tak boleh sorok bangkai under carpet. Macam mana dia nak sorok? Sebab orang mula nampak. Orang mula nampak maksud dia sebelum ini kau nak kaitkan YB Raf dengan ARM, kerjasama agreement kerajaan Malaysia dengan ARM. Dikatakan YB Raf menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Apa jadi dengan naratif ini, tuan-tuan?
apa jadi dengan naratif ni? Apa jadi? Bukankah kita lihat YB Akmal sendiri selaku Menteri Ekonomi sekarang ini mengeluarkan beberapa siri video dan mengatakan bahawa dia perlu membersihkan kesalahfahaman tentang am yang berlaku dalam negara. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku dengan naratif konon-kononnya YB Raf terlibat dengan am? Itu yang pertama. Letak sebelah kiri dan tuan-tuan letak sebelah kanan apa yang berlaku dengan corporate mafia. Yang mana satu sekarang ini ke depan yang dinafikan. Oh, mana ada mafia korporat, mana ada mafia korporat, mana ada mafia korporat. Orang punya badan yang menjadi buruan mendedahkan bagaimana 500 lebih akaun dia dibekukan di bawah AMLA. Ini ada 5 poin. Salah satu poin yang saya sebut dalam podcast 39, tuan-tuan cari dekat Facebook saya, tuan-tuan cari dekat X saya. Salah satunya adalah PDRM. Bagaimana PDRM digunakan, PDRM dipergunakan untuk mereka dia menguatkuasakan AMLA ini tadi untuk part and parcel kepada mafia korporat ini tadi. Sebab itu saya kata dia jadi pelik. PDRM, siasat PDRM, AMLA, SPRM nak siasat SPRM. Dia jadi pelik, tuan-tuan. Dia jadi sangat pelik. Kalau saya, penjenayah, siasat penjenayah plus minus penjenayah, jawapan dia zero lah. Faham? Sebab itu dalam nama-nama yang didedahkan oleh Bloomberg, yang didedahkan oleh Bloomberg, yang diburu itu cuma Victor Chin. Padahal nama-nama yang lain ada. Ada tak tuan-tuan tengok IGP kita buat press statement menyebut nama-nama tu? Kenapa nama-nama tu tak disebut? Masih sedang akan ditangkap untuk siasatan dan sebagainya. Kalau SPRM dia advance, awal-awal dia dah sebut kan. Ini satu tomahan. SPRM dia advance. Awal-awal dia sebut ini satu tomahan, dia pun buat report. Dia buat report, dia kata dia telah ditomah. Oh, bijak. Jadi dia jadi kelakar, tuan-tuan. Sebab itu RCI ini perlu dibuat. Sebab RCI ini adalah badan siasatan yang dilantik yang dia tak ada apa-apa kepentingan. Maksud tak ada kepentingan tu, dia bukan makan gaji macam IGP. Dia bukan makan gaji macam Azam Baki, bukan. Skandal ini jika tak uruskan, pihak luar akan masuk campur. Betul. Okey, bila kita sebut pihak luar akan masuk campur, dia begini, tuan-tuan. Victor Chin, dia lari luar negara. No, sorry, saya tarik balik. Dia berada di luar negara. Okey. Kemudian, beberapa nama-nama yang disebut juga ada akses dengan luar negara. Bila dia merasakan sistem keadilan, sistem siasatan, agensi penguatkuasa negara berada dalam sangat korup, compromise, jadi dia akan memilih alternatif lain. Antara yang paling mudah dan berkesan adalah dia akan mencari kekuatan dan sokongan daripada luar negara. Dia akan sampaikan dia punya version. Kenapa dia pilih luar negara? Sebab dia tak percaya dengan apa yang berada dalam negara. Simple. So, kalau itu berlaku, untuk ceplos yang mengatakan ekonomi sekarang bagus tak? Ekonomi sekarang meningkat tak? Ini yang kita sebut sebagai dominoes effect tadi. Okey? Yang kalau sekiranya diserahkan kepada SPRM untuk siasat SPRM, polis siasat polis, maka tunggulah bila mana ni penyiasat-penyiasat luar, jurnalis-jurnalis yang memang buat dalam bidang jenayah ni, dia buat siasatan dia dan dia dedahkan. Maka pada masa itu,
kau akan tengok ekonomi yang kau kata sedang naik ini, dia tak akan naik macam tu dah. Nampak? Dia tak akan naik mencanak macam tu. Tak ada. Dia akan drop satu demi satu, demi satu, demi satu. Sebab itulah kita katakan, okay, buat benda yang betul daripada awal supaya perkara itu hujung-hujungnya tak jatuh tergolek malu. Dia bukan semata-mata sekarang ni kan. Kau cakap, oh sekarang ekonomi ni kan tengah bagus. Apa yang kau sedang lakukan? Apa yang kau tengah lakukan? Tak. Dia bukan apa yang kami tengah lakukan. Kau kena tanya soalan. Okay, kau kena tanya soalan. Apa yang kau telah gagal lakukan? Okay. Jangan tanya pada kita yang tak ada kuasa ni. Kau kena tanya balik pada diri kau. Okay, kerajaan Madani ni, apa yang telah engkau gagal untuk lakukan dan laksanakan? Itu soalan dia. Peguam nak sembang ekonomi macam Rafizi juga, self-centric. ZX. Sebab itu aku cakap, ceplos tak akan mungkin faham. Aku tak sembang ekonomi sekarang ni. Bila kita sebut pasal 1MDB, kita tak cakap pasal ekonomi. Kita bercakap soal skandal keuangan. Kau faham tak, ZX? Walaupun aku tanya macam ni, tapi aku yakin kau tak akan faham. Bila mana kau tulis peguam nak sembang ekonomi, dekat situ pun kau dah tersadung. Aku bukan sembang pasal ekonomi. Aku bersembang soal skandal bagaimana kelompok-kelompok tertentu terlibat dalam secara mafia meragut ni projek-projek kerajaan yang berjumlah bilion ringgit. Bila ini berlaku, dia bukan ekonomi dah. Ini tentang jenayah. Kau faham tak? Bila tentang jenayah, memang dalam bidang akulah. Tapi aku faham lah. Walaupun kita dah menuju hari terakhir bulan puasa ini. Nak buat macam mana? Hidayah milik Tuhan. Tapi walaupun hidayah milik Tuhan, kita kena ada usaha sikit. ZX. Kenalah cerdik memandaikan fikiran. Kan? Kita tak lahir-lahir, tak semua orang bukannya lahir-lahir pandai, lahir-lahir jadi ceplos, tak. Engkau yang pilih untuk jadi ceplos. Jadi macam mana nak keluar daripada kebodohan ceplos? Banyak kalau membaca. Ini membaca pun malas. Nak dengar apa aku cakap pun kau tak faham. Berat sangat kau ni. Berat sangatlah kau ni, ZX. Kau cuma tinggal dengar je. Aku cakap selepas habis aku punya live ni, kau pergilah cari baca. Itu pun kau tak boleh nak buat. Aduh. Alamak. Jadi, ni sikit lagi ZX. Nak buat macam mana? Dah kau menempah kan? Aku bagilah. So, bila kita bercakap soal jenayah Kuala Putih, so memang bidang akulah. Memanglah bidang aku. Kau jangan salah faham. Aduh. Oh, dia dah panas tuan-tuan. Dia dah panas. Bila dia dah panas, dia hantar pula. Dia hantarlah pula benda-benda jom merepek ni kan. Kesian. Jadi itu cerita dia. Kan? Kenapa kau fokuskan Victor Chin seorang saja? Ini yang YB Raf cakap. Kenapa kelihatannya bila fokus pada Victor Chin, so Victor Chin ini berpotensi untuk menjadi kambing hitam. Betul. Sebab blockchain pula. Bloomberg tu dia dedahkan banyak nama-nama ni. Kita ni duk tertunggu-tunggu. Mana IGP akan buat pengumuman, tangkap nama-nama ni ataupun panggil untuk siasatan. Tak ada tuan-tuan. Malangnya IGP lebih berminat untuk menceritakan dan membuat PC semata-mata nak umumkan Tamim dekat Thailand. Si Zamri Vinod dekat Thailand. Apa benda? Tak payahlah kau bagilah Ketua Polis KL. Tak payahlah sampai IGP. Kan? Bila dah tersadung kan malu. Member ni bukan ada kat Thailand. Member ni kat Tanah Suci. Yang seorang lagi. Bila masa pula dia ke Thailand?
Alamak, ai. So ada benda besar yang sedang berlaku. Kenapa IGP tak fokus pada benda ni? Sebab itu ada komen-komen yang mengatakan, ada lah komen-komen dalam status saya kan, dia kata boleh jadi tak benda ni sekadar diversion saja, smoke screen kepada apa yang berlaku. Saya bersetujulah. Sebab kenapa saya kata bersetuju, tuan-tuan? Okey. Sebab dia jadi kelakar. Masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia yang berbangsa India, yang beragama Hindu, dia faham kan, engkau buat kuil dekat tanah orang, kau lah salah. Ini bukan tentang agama, ini tentang trespass. So semua orang rakyat Malaysia faham tentang benda ni. Tetapi kerajaan Malaysia apabila dia bertindak dengan lembabnya, mengambil masa yang begitu lama sehingga menimbulkan kemarahan orang lain, kemarahan sekelompok dalam masyarakat kita, maka tiba-tiba bertukar menjadi satu kes 3R, menjadi kes perkauman. Apa benda? Kalaulah benda tu berlaku pada masa awal-awal didedahkan dan kau ambil tindakan dengan tegas, tak jadilah perimpunan depan Sogo tu. Tak jadilah melarat-larat sampai kereta Cikgu Chandra tu kena bakar dan sebagainya. Nampak tak? Tapi bila kita komen macam ni, datanglah ceplos-ceplos ni. Engkau nak tunggang isu, engkau baru nak komen. Tak. Saya dah buat komen seawal isu tu berbangkit. Saya cakap isu ini clear cut. Isu ini tentang isu pencerobohan tanah. Kalau kau bawa pergi mahkamah pun, mahkamah akan cakap ini kes pencerobohan tanah. Dah banyak kali dah kita sebut daripada awal. Tapi sebab isu besar sedang berlangsung. So macam mana nak divert isu ni, tuan-tuan? Maka kau lerit-leritkan. Kau biarkan benda ni menjadi marak. Satu api yang memang besar sedang terbakar. Satu lagi api ni, dia baru je kecil terbakar. Kan? Kau boleh je siram dengan baldi. Tapi kau sengaja biarkan. Kau sengaja biarkan marak sampai ada 2 kebakaran. So, tuan-tuan, kita kena faham. Isu mafia korporat, isu skandal percaturan dalam kerajaan, dalam projek-projek kerajaan, ini isu yang berat. Kita tak nafikan. So, isu yang ringan, apa dia? Isu yang ringan, isu-isu yang 3R tadilah. Mudah untuk rakyat terdivert dan sebagainya. Itu normal. Itu perkara biasa. Jadilah apa yang berlaku sekarang. Sebab tu bila saya buat ulasan tentang isu Gari, tuan-tuan boleh tengok, ada dekat X, ada dekat TikTok, ada dekat Facebook saya, mengamuk-ngamuklah ceplos-ceplos ni kan. Dia kata kenapa nak salahkan kerajaan. Ini adalah prosedur pihak polis. Aku pun tak tahu nak komen macam mana. Semalam sebenarnya saya nak buat live. Semalam. Ni cerita semalam. Boleh tuan-tuan, kita sambung sampai asar. Saya okey kat sini. Saya jamak tuan-tuan lah. Okey. Bila kita mengkritik isu Gari, Zamri Vinod dan juga Arun itu yang dituduh dituduh dengan seksyen yang sama, mahkamah yang berbeza, tetapi layanan yang kita tengok dekat situ sangat luar biasa, kan? So kita katakan double standard. Tiba-tiba IGP buat jawapan setelah berhari-hari kena bantai ni. Setelah berhari-hari kena bantai, dia pun buat statement. Dia kata, kita menafikan yang kita melakukan double standard, tapi kita mengikut SOP yang atas dalam bidang kuasa kita. Something macam itulah dia kata, kan. Dia pun petik. Ni saya nak bagi santai-santai je lah. Sebab saya tahu dia cuma jawab melepaskan batuk di tangga saja. Mana tidak je kan. Si Pudin, Menteri Dalam Negeri tak ada dekat Malaysia. Jadi PDRM kena bantai.
Aku pula sikit-sikit Pudin lari. Pudin lari, Pudin menyorok, Pudin menyorok. Memang Pudin tak ada dalam Malaysia. Sebab itulah kelang kabut, tuan-tuan. Dia bagi arahan kat WhatsApp je. Paling kuat pun mungkin video call saja. Tapi dia tu tak ada kat Malaysia. Menteri Dalam Negeri tak ada dalam Malaysia. Dah berapa lama dah, tuan-tuan. Aku bantai dah seminggu dah aku rasa dia tak ada. Itu pun rasanya membawa sampai lepas raya lah kot. Itu pun kalau dia berani nanti dia buat ucapan raya je. Tuan-tuan tengoklah dia dekat mana. Baik. So, jawapan IGP, dia kata apa? Oi, Zamri ni kita siasat beberapa kes. Jadi bila kita siasat beberapa kes pada Zamri ni, dia berbeza dengan Arun. Itu dia goreng. Dia goreng macam tu. Okey. Ni saya nak jawab. Siasatan polis terhadap Zamri Vinod. Okey. Ada berapa kes sekalipun, itu baru siasatan. Tak ada kena-mengena langsung dengan SOP cara dia dibawa ke mahkamah. Nampak tak? Dia dibawa ke mahkamah untuk satu pertuduhan 505 tu. Kan? Section 505 sub B. Kanun Kesiasaan. Dia tidak dibawa ke mahkamah untuk pertuduhan-pertuduhan yang lain. Pada hari itu cuma satu pertuduhan. Maknanya, hanya 505B yang telah pun mendapat approval daripada DPP untuk tuduh di mahkamah. Jadi, apa SOP? Apa SOP yang kau nak kaitkan dengan, dia ada siasatan section lain? Apa benda? Nampak tuan? Tak ada kena-mengena. Pagi tu, sebelum 2 hari tu, peguam dia dah tahu dah. Peguam dia dah tahu dah yang Zamri Vinod ni akan didakwa ke mahkamah. Dan dia telah pun memberi kerjasama datang. Itulah namanya dia bagi kerjasama. Tanpa polis pergi tangkap dia dekat rumah. So, IGP, bila mana kamu menjawab, lebih membuka pekung dekat dada, sepatutnya kamu diam ataupun bagi je timbalan jawab. Haywire, tuan-tuan. Jam IGP ni. Saya ulang balik. Prerogatif IGP, Zak Hasan, kepala kitab mana kamu rujuk? Okey. Dia nak bawa pada hari itu, saya ulang balik. Dia bawa ke mahkamah untuk pertuduhan 505 sub B. 2 hari sebelum itu, peguam dia telah dimaklumkan akan dituduh. So, dia datang. Dia datang. Okay. Dan dia dibawa ke mahkamah. So, maknanya, urusan dia pada hari itu adalah untuk pertuduhan 505 sub B sahaja. Tidak ada kena-mengena dengan siasatan-siasatan yang lain. Sebab, siasatan-siasatan yang lain telah pun selesai. Zamri ni bagi keterangan. On his part, dah selesai. Itu bukannya alasan untuk gari dia dan bawa dia ke mahkamah. Tak ada, tuan-tuan. Jelas, sebab siasatan-siasatan yang lain itu belum lagi mendapat apa-apa arahan daripada DPP. Dan siasatan-siasatan lain tak ada kena-mengena dah dengan dia. Ini yang kadang-kadang kita tengok. Bila rakyat persoalkan, bila rakyat persoalkan dan minta penjelasan, so kita ni walaupun masyarakat Melayu dikatakan sebagai berbudi bahasa dan sebagainya, paling lembut lah kata orang, tapi dia paling susah untuk minta maaf bila memang ada kesilapan. Dia goreng sampai hangit, tuan-tuan. Sampai hangit. Jelas, tuan-tuan? Sebab itu, kalau nak kata SOP, sepatutnya PDRM kena mulakan dalam diri dia masing-masing. Kalau kau nak gari, kau gari semua. Kalau kau nak tangkap, kau nak gari semua.
Kalau nak pakai baju urin semua. Tuan-tuan tengok Seksyen 505 sub B Kanun Keseksaan itu. Paling-paling teruk pun penjara dia 2 tahun je, tuan-tuan. 2 tahun je. Tuan-tuan tengok kesalahan-kesalahan lain. Pertuduhan-pertuduhan lain, suspek-suspek yang lain yang dibawa ke mahkamah. Contohnya, Panglima PAT Angkatan Tentera yang dia datang dengan blazer, okey, dia diiringi apa semua, dia datang, dia jalan, diiringi saja. Kan? Ada bergari? Tak ada pun. Nampak? Macam tu juga, dia samalah keadaan dia. Yang menimbulkan kemarahan rakyat bila double standard tu berlaku untuk mengikut pangkat dan darjat seseorang. Kalau contoh yang kena tu bekas menteri, Najib contohnya kan, tak ada gari. Tapi kalau yang kena ni, orang-orang entah berantah ni, memang kenalah kau bergari. So, benda ni yang saya bantai Saifuddin. Saya kata apa? Reformasi apa yang berlaku dalam PDRM, dalam KDN? Reformasi apa? Benda yang sama je. Baik. Saya dah kongsikan pun, kalau tuan-tuan tengok dekat video ni. Ni Patriot. Isu setakat kenegari tak gari pun nak isu. Apa? Nampak? Ini dia tak sampai ni. Dia tak sampai. Dia tak sampai. Bila dia tak sampai, dia komen lah macam ni. Bila dia tak sampai tu, dia lah putus dekat mana-mana, dia buat komen macam ni. Dia lupa. Bukan setakat gari tak gari ni tadi. Ni, kawan yang seorang tu siap timbalan menteri undang-undang. Iring dia sampai masuk ke mahkamah. Nampak tak kan? So, bila you compromise-kan satu chapter dalam keadilan, you tidak berlaku adil, satu ni dia akan berjangkit kepada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ini yang ceplos-ceplos gagal faham ni. Yang dia cuma nampak gari tak gari. Itu je dia nampak. Yang kita duk hurai panjang lebar ni dia tak nampak. Dia bahasa mudah. Kalau dah timbalan menteri datang dekat situ bagi sokongan, tak kisahlah dia kata apa kan. Saya cuma lalu dandan. Kebetulan kau tahu dia akan dituduh tu dandan kau lalu dekat situ. Dandan. Ini menteri kan? Timbalan menteri. Tak pernah dilakukan zaman UMNO pun tak buat macam ni. Timbalan menteri datang. Timbalan menteri ni datang mengiringi orang kena tuduh dekat mahkamah. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita tengok, UMNO ni pun kadang lebih cerdik jugalah. Kita dah beri kuasa, kau nak kuasa. Kan? Tapi bila dia beri kuasa, kau mangkak. Inilah cerita dia. Dalam pada itu pun tuan-tuan. Okey? Kita tengok. Ada apa-apa tindakan kepada timbalan menteri tu? Tak ada. Sekadar buat kecaman, itu pun daripada wakil ahli parlimen DAP Melayu tu kan. Setakat mengecam. Itu sajalah. Inilah yang kita kata ni. So, apa benda reform yang kau nak buat? Tapi bila hilang kuasa nanti, mereka lah yang terpaling juara. Mereka lah yang terpaling menegakkan keadilan. Individu-individu ni lah yang paling terbanyak formula. Kan? Masa dia diberi kuasa, masa yang tepat untuk melaksanakan segala formula yang kau ada, kita kena tunggu. Masa tak sesuai. Masuk sahaja penggal kedua nanti, terms kita jadi Perdana Menteri, pada masa tu kita laksanakan. Macam tu juga, macam tu pula kau berdalih. Aduh, hai. Ni ada satu komen. Ni menarik ni. Dia kata, setiausaha peribadi PMX pun kena gari. Tak heboh pun. Okey, Patriot. Kalau kau nak cakap pasal setiausaha peribadi PMX, dia bukan isu gari. Pasal lawyer Sam tu. Itu bukan pasal gari. Sam ni, apa isu dia? Dia telah diberikan surat sokongan, apa kejadah, apa semua. Pasal Sam ni, YB Raf dah komplain, orang dah komplain.
Apa jawapan PMX? Kaburlah, apalah, itulah. Dia di backup semaunya. Sampailah dah tak boleh nak cover dah. Sampai Albert Tay ni dedahkan conversation. Dia ni dikatakan minta macam-macam. Okay, dia dah minta macam-macam terkantoi. Masa tu baru nak tangkap. Kau faham tak? So dia kenalah tengok topik by topik. Kelakar kau ni Sam. Apa ni Patriot? Semua salahkan PMX. Apalah benda. Takkan aku nak salahkan Najib? Kan? Siapa yang jadi Perdana Menteri ni? Siapa yang jadi Ketua Kabinet? PDRM bawah KDN. Menteri KDN tu siapa? Pudin. Pudin tak ada dalam Malaysia. Habis nak salahkan siapa? Pudin tu dia anggota Kabinet. Kepala Kabinet tu Anwar Ibrahim. Takkan aku nak salahkan Hadi Awang? Ini punyalah mangkak ceplos-ceplos ni. Kita salahkan Hadi Awang masa dia ponting ke Parlimen. Itu kita salahkan dia. Ini agensi kerajaan, double standard. Timbalan menteri datang sokong OKT. Kau nak salahkan Hadi Awang ke? Alamak, bangang betul lah kau ni. Itu pun nasib baik kau cakap. Kenapa tak salahkan Alatan Tuya? Cuba kau tulis kat sini. Aku screenshot. Kau PM aku bagi kau duit raya. Aduh. Dulu masa jadi kerajaan, apa benda yang kau tak salahkan Perdana Menteri? GST-nya, semua benda. Minyak naik 5 sen pun kau salahkan Najib. Sekarang ni, bila minyak naik 80 sen, 2 minggu berturut-turut, kau salahkan pula peperangan yang berlaku dekat Iran sana. Ceplos. Kau jangan masuk bab minyak tu nanti. Nanti aku petik pula kata Anwar Ibrahim. Naik minyak jadi dia. Sebab tu aku cakap, ceplos ni kalau tak bebal, tak tahu lah nak cakap apa. Jadi macam tu lah tuan-tuan. Moga-moga dapat sampai apa yang saya kongsikan ni. Untuk ceplos, tak payah lantak dia lah. Kita faham lah tugas dia kan. Hanya Anwar boleh lawan PMX. Banyak kan gambar video tu dia keluarkan. Kes Gari pun kecoh dan salahkan PMX. Kenapa tak saman polis? Bingai pun mamat ni. Sebab bukan aku yang kena Gari. Kau faham tak Ziko? Aku ni lawyer. Aku explain kepada masyarakat tentang double standard SOP polis. Supaya polis tak berani lagi buat benda tu pada orang lain. So, tugas aku menerangkan kepada masyarakat. Yang bingai ni bukan aku. Yang bingai ni engkau, Ziko. Ada kau dengar aku cakap aku kena Gari, member seorang dia tak kena Gari? Tak. Aku menceritakan tentang SOP double standard polis kepada masyarakat supaya masyarakat tahu. So, aku tengah buat legal awareness sekarang ni. Supaya nanti kalau anak kau kena, Ziko, kau faham. Sebab kau pernah masuk dalam live Abang Balon, apa yang polis ni buat sekarang ni salah. Masa tu otak kau akan bersambung. Faham tak? Sebab itu pentingnya legal awareness. Aduh. Penyokong PH bodoh. Baik. Tak. Yang ini aku kena betulkan. Penyokong PH, dia pandai-pandai. Hanya segelintir sahaja sekarang ni masih lagi menjadi bodoh. Ceplos, dia bukan penyokong PH. Ceplos ni, dia tentera upahan. Yang dulu masa PN jadi kerajaan, dia duduk kat blok sana. Sekarang ni, bila perpaduan jadi kerajaan, dia duduk kat sini. Ini dipanggil tentera toyol. Siapa yang boleh bagi dia tulang, dia pergi sana. Siapa yang boleh baling dia tulang, dia akan pergi. Guguk dia pergi macam tu. Kau tengok nanti selepas Anwar Ibrahim tidak lagi boleh menjadi kerajaan, kau tengok ke mana ceplos-ceplos ni pergi. Sebab tuan-tuan, yang duk tuan-tuan tengok dekat dalam TikTok nama-nama seorang-seorang tu, semua tu aku ada data dia. Sebab masa hari pertama perjumpaan dengan pengarah JECOM pada masa tu, ketua pengarah JECOM, Prof. Agus, diorang ni semua aku jumpa. Dalam nak menentukan siapa yang kita nak tarik masuk dalam
dalam think tank, semua ni kebanyakannya aku reject. Sebab apa? Diorang ni semua ni dulu bukannya PKR. Ini semua ni ada dalam ni Pejuang, ada dalam Bersatu. Puak-puak ni yang kena kutip jadi dengan ceplos-ceplos PKR sekarang. Sebab tu masa nak duduk dalam tim think tank, aku tak ambil diorang ni. Aku tak ambil. Macam mana tentera-tentera toyol ni yang dulu bersama dengan Pejuang, yang dulu bersama dengan Bersatu, kita nak ambil dia duduk dalam think tank. Kau gila. Faham tak tuan-tuan? So kita tahu puak-puak ni, dia punya background kita tahu. Termasuklah si Datuk palsu tu kan. Jadi yang bodoh tu ceplos. So penyokong-penyokong PhD bijak-bijak tuan-tuan. Sebab dia bukan sokong. Yang menyokong kita bukannya orang-orang parti. Yang memberikan kemenangan kepada kita adalah pengundi-pengundi atas bakar. Bukan, diorang ni kebanyakannya bukannya anggota parti PKR pun. Tapi dia melihat bahawa PH pada masa itu mampu dan menjadi platform terbaik untuk mengubah negara. Jadi mereka ni, pengundi-pengundi atas pagar, memberi sokongan undian kepada PH. Ini keadaan dia, tuan-tuan. Jadi kalau setakat apa yang berlaku satu demi satu, dia nothing tulus untuk tak memberi kau undi pada masa akan datang. Contohnya, Nurul Izzah. Dalam dia berdegar-degar sembang pasal Azam Baki dan sebagainya, tuan-tuan tengok. Ke mana dia nak pergi? Macam itu juga dengan Ramadan. Kan? Ini geng-geng yang ada formula 80 kerusi boleh menang. Tuan-tuan tengoklah. Okey, tuan-tuan. Terima kasih bersama dengan saya. Kita dah bersiaran 1 jam lebih. Harap-harap apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan boleh dikongsikan kepada yang lain. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua. InsyaAllah selepas saya kita akan bersiaran lebih kerap lagi. Sebab PRU makin dekat. PRU makin dekat. Moga-moga orang yang di depan cakap lain, di belakang catur lain dan buat lain, berjaya kita kekang dia daripada meneruskan agenda-agenda yang tidak memberi manfaat kepada negara. InsyaAllah jumpa lagi dalam live akan datang. Terima kasih semua. Selamat berbuka puasa di hari terakhir Ramadan ini. Dan selamat Hari Raya untuk semua.